Sejahtera Traveller sentiasa open. Ada Bushra Mart, ada tempat makan. Di sini kafe dia. Apa tak tahu. Cantik. Dalam ni buka. Yang buka, sentiasa buka. Ada orang tidur kat dalam. Jumaat 7 Jun. Ceramah perdana. Sini tandas. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Nabi sebut hadis ni wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Yang kedua ialah tentang hijrah. Tepat dengan kita hari ni. Dah 1 Muharram tahun hijrah kan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah zaman itu menjadi wajib. Ketika itu menjadi wajib. Bila datang arahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah, hukum hijrah ketika itu menjadi wajib. Siapa saja yang berkemampuan mesti dia berhijrah kepada itu. Nama masjid ni Masjid Bushra. Konten ataupun hijrah kita pada hari ini, ulama menguraikan hadis ini apa? Kita ada 2 jenis. Hijrah batin dan hijrah zahir. Apa hijrah batin? Kawash, Dobi, semua ada. Semua perkara ditutup oleh nafsu. Bukan macam masjid kan? Ini macam tempat special. Tinggal, hijrah dia makna tinggal, pindah. Jadi kita meninggalkan apa yang ditutup oleh nafsu kita. Apa saja benda yang nafsu suka, kita tinggal dengan layan. Atau mana hijrah kita hari ini. Nafsu suka tidur banyak, apa yang kau boleh tinggal amalan itu. Nafsu suka tempat kedekut, tinggal amalan kedekut itu. Lontong. Masakan panas pun. Nasi ayam ikan. Ini lontong, tak makan lontong. Kita belum sabar beli lagi. Belum, juga Kedah. Oh, situ ada bubble. Kawash. Ni macam lengkap semua. Tapi bukan tempat masak. Tempat Arab. Masak Arab. Masakan nasi Arab. Oh, putih pula jadi.
Pastry. Kita ada sifat iri hati, sombong, pakai-pakai yang tidak baik. Sebenarnya buang sifat-sifat buruk itu. Itu maknanya tentang. Bukan kita masuk korban 800-900 balik macam itu saja. Nah, itu di Si lemak lontong. Lontong tak ada. Si lemak. Si lemak si goreng. Saya nak cari makanan special Kedah. Tanya Dawai. Ha. kita dapat kita sembelih Nasi lemak. jauhkan buang sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada. Kuih apa? Jadi hijrah batin semua Donat. Donat makanan special Kedah. ialah dengan mendekatkan diri kepada agama serta Dangai. melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan fitnah kepada agama. Itu hijrah pada apa saja perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah kepada agama hendaklah dijauhkan. Dah. Dia sampai kata apa Jom. Suruh Abah keluar ambil gambar kat situ. kalau ada Abah keluarkan kereta. Cakap Abah. Abah keluarkan kereta kat depan. juga buat jahat juga. Tak benar dia lah. Apa kata Islam tu hebat agama. Belakang tu bukit. Kita benar orang Islam pun ramai lebih jahat. Tu macam Kita tanya aja. Sama budak kalau kita pakai akal dia kata dia sebut guna akal kita pun jawab sama akal dia. Kita tanya aja kamu sebut pen siapa yang boleh makan. Apa jenis lah, apa dia makan. Oh, semalam ada lampu. Pagi tak ada lampu. Mana lampu cantik. Mak ambil gambar semalam. Kamu tengok apa kata mahal ni kita banding mana dia mesti dia. Dia kata ada. Apa? Ada tak siapa yang Apa lapak? Apa? Lem. sedap. Bagi tu. Dia pun buat IG. Menarik kan? Ni makanan dekat Masjid Bushra. Kafe Masjid Bushra.